Assalamualaikum guys, welcome back. Kita masih lagi nak sembang pasal isu spa kesihatan. Hari tu, makin banyak info yang dikongsikan untuk kita, cumanya update kali ni sebenarnya mengecewakan aku. Kisahnya kita tahulah dalam 2-3 hari ni kecoh pasal kes rushing dekat spa Chowkit tu. Untuk info korang, kesemua warga negara kita dibebaskan lepas pihak berkuasa gagal mohon reman dari mahkamah lepas mahkamah tolak permohonan pihak PDRM. Alasan dia sebab pihak PDRM mohon reman tu lewat. Ketua Polis Kuala Lumpur maklumkan yang kelewatan tu bukan disengajakan, tapi sebaliknya sebab jumlah tangkapan tu besar. Jadinya setiap dari individu yang ditahan tu kena proses dan dikelaskan satu persatu. Permohonan reman semua ditolak dengan alasan lambat dikebukakan kehakiman dan proses reman lambat. So, magistrate reject. Jadi this is the fact yang berlaku. Sekarang ni saya nak YB kita dengan Datuk Seri sekali, kita kena tengok apa alternatif yang ada. Dari sudut kekuasaan agama syariah pula, yang ada di Selangor, di Kuala Lumpur tidak ada. Setakat ni kita hanya minta diorang datang untuk di rehab bagi ceramah. Jadi apa yang saya lihat, benda ni kalau kita tak berubah atau buat bidaan undang-undang, it's gone. Benda ni akan berlaku lebih teruk dan kami ini ambil tindakan tidak ada keberhasilan. Undang-undang yang ada sekarang ni kita tak boleh nak buat apa. Lepas tu ada satu interview pihak media dengan Ketua Polis KL yang viral, yang mana Ketua Polis KL Datuk Fadil Marsus maklumkan Tangkapan 202 orang dalam keadaan sebegini. Ini adalah satu keadaan yang saya kata YB untuk membimbangkan kita lah. Kalau dalam kategori masalah jenayah sosial, this is the most crucial. Setuju. 202 orang, lepas tu 171 orang adalah orang warga Malaysia, 103 orang Melayu, 31 warga asing. Majoriti Melayu tau. Semua ni, diorang buat aktiviti tidak bermula ini setelah beberapa bulan, dan bila kita tangkap dan siasat di bawah penal court undang-undang yang ada di bawah 377 dengan 372. Saya lihat tidak ada evidence yang boleh membantu kepada ke arah ini. Dan yang mana yang tidak mempunyai pasport kita siasat di bawah immigration. Jadi maknanya sekarang ni walaupun kita dah ambil tindakan sebegini, penganjur dia nampak macam still at large. Kita tak boleh nak Kebal. Lepas tu kita tak boleh nak attack dia orang ni dari sudut undang-undang yang ada sekarang. Sebab setiap kali eksploitasi ataupun luar tabii mesti ada mangsa. No one from them declare as a victim. Tak ada yang nak mengaku jadi mangsa. Ya, seronok dalam tu kan. Yes, it's God. Kepada penganjur memang tidak ada kesalahan apa-apa. Rata-rata setuju, ada reaksi geram dan kecewa berdasarkan interview dengan KPKL ni. Aku sendiri pun bila kata aku dengar tu kan, ya Allah ya Tuhanku, aku sakit hati gila. Bukan sebab apa, aku setuju Islam pun ada bagi garis panduan yang sama. Dosa yang diorang buat ni, dosa diorang dengan Allah. Kita tak boleh nak sebarkan dekat public. Contohnya macam kita tengoklah ada video operasi yang dikongsikan sebelum ni viral, siap boleh nampak ada belalai semua tu kan. Tapi yang paling aku risau sebenarnya ada dua benda. Pertama, macam yang aku cakap, macam yang aku ratib berkali-kali dengan korang. Aku risau penyebaran penyakit berjangkit, contohnya macam kata HIV, herpes dan sebagainya. Paling bahaya of course lah HIV. Kalau macam kata herpes tu siap bangga sekali tunjuk dekat apa yang kena herpes tu siap bangga buat live, buat konten tunjuk yang dia kena herpes sama semua. Herpes kan ni? You're right, yes. Silap rasa dah telok ni masam. Yang ni penyakit kelamin kan? But anyway, yang ada penyakit ni, kalau kata kau nak kahwin, okey lagi sebab kalau kata kita, umat Islam, kita diwajibkan untuk jalankan ujian darah sebelum kita kahwin. Tapi masalahnya, ada yang terjebak dengan aktiviti ni lepas dia dah beranak pinak dan semua. Lepas tu tiba-tiba kita dapat berita yang laki bini terkena HIV. Jangan cakap tak ada tau, ada. Yang kedua, aku risau bila kata makin ramai dan makin open mangkuk-mangkuk ni semua bagi tahu apa orientasi diorang, yang mana generasi kita dan generasi anak-anak kita lagi berisiko untuk terjebak. Nauzubillah min zalik weh, itu benda yang paling aku risau sangat sebenarnya. Dan itu juga punca kenapa aku sangat-sangat vokal pasal benda ni. Kita, contoh macam kita kan, berpuluh-puluh tahun kita tepis sana sini apa semua. Tapi macam mana pula dengan anak-anak kita nanti? Macam kita dulu tu, orang tak berani untuk mengaku apa orientasi diorang sebabkan sentimen masyarakat, masyarakat sekeliling apa semua tu mungkin orang dipulaukan dan sebagainya. Tapi sekarang ni dengan adanya social media, dengan adanya NGO bangang yang makin lama makin berani untuk backup, glorify golongan-golongan macam ni. Situasi semakin lama semakin terbalik. Dia jadi macam kata bila kalau kata dulu kita kritik siapa yang ada orientasi macam ni. Tapi zaman sekarang ni diorang akan cakap kalau kata bukan orang sekeliling, kalau bukan kata family kita ke benda semua ke, akan ada juga orang akan cakap macam
Alah kau ni open dah sikit. Orang tu punya orientasi dan tak apa benda yang dia nak buat benda semua pun yang kau kecoh pasal. Bukannya kena kat kau pun, bukannya dia tolak kau pun, bukannya tarik kau pun, bukannya dia goda kau pun, apa semua. Kau sibuk dengan hal kau tak payah nak sibuk hal orang. Confirm kau orang pernah dengar ayat-ayat yang bangang macam tu. Betul. Tambah lagi pula ramai yang mengelirukan kita dengan orang kata tu diorang punya ucapan-ucapan ataupun diorang punya posting-posting berunsur ilmiah, berunsur keagamaan yang seolah-olah macam kata nak justify, enable ataupun nak membenarkan apa benda yang diorang buat. Sebagai contoh, bila kata ramailah yang terlepas dan semua kan, aku ada terbaca posting daripada seorang Mamat GAY ni yang dia cakap, Alhamdulillah mereka yang reman tu dah pun terlepas. Ui, kepala bapak dia lah. Alhamdulillah aku. Pada korang yang mungkin terjebak dengan aktiviti ni, tolonglah berhenti. Tak ada maknanya ini hal korang sendiri benda semua. Masalahnya nanti, apa yang korang buat, apa kesan yang korang dapat, apa benda yang korang lalu nanti akan affected orang sekeliling juga. Betul. Apapun, aku harap sangat apa yang jadi ni akan jadi pengajaran pada pihak PDRM, pihak berkuasa dan sebagainya. Mungkin dengan kebijaksanaan, kecekapan Ketua Polis KL, pegawai kanan yang lain dan semua ni mampu untuk make sure lepas ni kalau kata ada rush lagi, harapnya diorang dah boleh dah tackle masalah mahkamah tolak reman hari tu ataupun tak ada bidang kuasa yang boleh sabitkan kesalahan diorang ni. Ya. Kita sekarang ni nak gubal undang-undang aku rasa memang dah hampir mustahil. Sebab apa? Kita tengok sendiri menteri-menteri kita banyak yang liberal, menteri-menteri kita banyak yang bangang, yang kononnya macam kata ini hak peribadi, ini hak komuniti, ini hak masing-masing. Kenapa kita nak menghalang dan sebagainya? Mak betul. Bodoh. Kecil-kecil tak ada mampus. Sebelah besar menyusahkan orang. Kau tahu tak, kita negara ni majoritinya Islam. Dan kalau kata ada enabler dari peringkat tertinggi macam ni, macam mana? Benda takkan selesai. Itu yang aku bengang, itu yang aku sakit hati sebenarnya. Betul. Dan akhir kata pepantun, anak ayam tepi reban. Datang ular terus terkam. Hukum dunia hanya mainan atas tangan manusia jahanam. Dan kalau korang suka konten ada dalam channel ni, please consider to subscribe. So thank you very much for watching. And have a nice day. Assalamualaikum. Ini antara kipas ataupun portable fans yang aku memang suka gila. Aku selalu bawa merata-rata dan aku memang selalu pakai sebabnya bukan setakat dia ada fungsi kipas saja, tapi dia ada fungsi mini aircon lah. Sebabnya dekat bahagian depan dia ni, dia diperbuat daripada besi. Jadinya dia ada cooling system yang akan buatkan besi dia ni rasa sejuk. Jadinya bila kata kipas ni dia berputar, makanya dia akan bawa angin sejuk terus pergi ke wajah kita ataupun kulit kita ataupun kat mana-mana lah yang kita tala. Harga dia sangat murah, siap ada phone stand lagi, dan kalau kata korang nak bawa merata pun jangan risau sebab dia ada strap. So korang boleh bawa pergi merata-rata, dia ringan je, dia tak berat, dan bila kata kita pegang pun memang sedap. Kalau kata korang nak beli, korang boleh tengok link dekat produk link lah. Dan just for your info lah, ini ialah produk yang terlaris lah. Bila kata sebelum ni pun aku pernah promote juga dan memang ramai yang beli and ramai yang puas hati.